Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mu'allimah, pengurusi majlis. Macam mana sebut tadi lah, ini baru masih lagi peringkat awal zikir. Tentang zikir ni beberapa takrifan yang diberikan oleh para ulama. Sekarang kita tengok Imam Al-Ghazali tafsirkan ataupun mendefinisikan zikir, permulaan kepada jalan menuju Allah dan penghabisannya adalah fana dalam Allah. Okey, ini diambil daripada buku Imam Al-Ghazali, iaitu Ihya Ulumuddin. Okey, jadi pembersihan hati ni, okey, macam mana dia berlaku pembersihan hati? Okey, siapa boleh kata hati dia memang bersih dan suci daripada sebarang penyakit-penyakit hati? Mutmain ke Fadil? Fadil. Sudah ada Fadil, betul lah? Mu'allim Fadil Okey. Okey. Baik, pembersihan hati ini berlaku, ya. Dia istilah macam inilah, ya, macam istilahnya macam kita biasa disebutkan, ya. Kalau bekas yang kotor, okey, dia ada beberapa kaedah untuk mensucikan dia, ya. Pertama, kita buang terus najis, kan. Practical, tapi asyik bukan najis lah, kita buang najis. Atau satu lagi kaedah ialah kita memasukkan benda yang bersih ke dalam dia, ya. Contohlah, dalam kita nampak gelas ni ada tak cicak lah, kita nak minum, tergamak tak tergamak tak ada cerita lah minum, ada tak cicak dalam ni, kita terus buang, kita basuh. Itu satu kaedah. Satu kaedah lagi, kita mencurahkan air yang penuh sehingga najis itu keluar. Okey, bila najis itu keluar, Masya Allah. Terima kasih Mu'allim Fadil. Masya Allah, terima kasih. Okey, kita apa tak sempat masuk air. JCP ya. Alhamdulillah. Okey. Jazakallah khair. Okey, alhamdulillah, jazakallah. Oh, ambil lagi. Juga. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi itu kaedah. Sama juga dalam kehidupan kita, dalam hati kita ni, memang kita tidak dapat nafikan, ya. Kalau tak sikit pun banyak, kalau tak banyak pun sikit, akan ada penyakit-penyakit hati, kan. Okey, sebab itulah kadang-kala kita rasa-rasa bukan kita tak suka sangat dekat orang, kan, tapi kadang-kadang ada rasa. Baru ada rasa. Ada rasa, kan. Ada rasa macam mana? Okey. Yang tu. Okey, bakal. Okey. Tak nak berasa, tak berapa berasa tadi. Tak berapa jijak. Kena perih dia, baru tu ke suara. Ini rehat sikit, relax sikit. Baik. Jadi sebab itulah dalam hati kita ni, walaupun kita rasa jiwa kita okeylah, tak adalah kita dengki kat orang, kan dia tak suka orang, tak adalah benda-benda yang buruk, ria, takabur, sombong, rasa tak ada. Tapi kadang-kadang benda tu sebenarnya diam-diam dia ada. Sebab tu kadang-kadang kita beramal, macam anda sebutkan tadi, bila kita beramal, kita buat amal-amal soleh ni, kadang-kadang peringkat awal tu kita rasa macam ikhlas je, tapi ujung-ujung dia akan datang, ya, rasa suka, seronok. Kalau orang puji, seronok. Orang kata benda-benda baik pada kita, kan, seronok. Orang promote nama kita, kan. Jadi bila tak sebut, rasa macam tak best je, kan. Rasa bila kita ada benda tu, kan. Itu semua penyakit-penyakit hati. Cuma dia level dia berbeza-beza. Ada level tinggi, ada level rendah, ada level yang sangat dahsyat, ada level yang sanggup sampai membunuh orang, sampai jatuh, maknanya buat benda-benda yang sampai boleh menyebabkan orang kalau kerja sampai kena pecat, buat fitnah sebagainya. Itu level tinggi lah. Tapi dia akan ada. So kaedah dia macam mana mensucikan? Ialah banyak masuk benda-benda yang baik. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, innal hasanati, sambung, yudhibnas sayyiat. Ya? Hasanat tu, benda-benda yang baik tu, dia akan mensucikan, dia akan menjauhkan, membersihkan benda-benda yang buruk. Sebab itulah walaupun kadang-kadang kita tengok ada orang yang buat banyak maksiat. Kalau yang terbaru ni, kalau tak tahulah macam mana dia boleh terlepas ke dalam mana punya FYP TikTok,
ada seorang nama, tak ingat nama dia. Okey, secara umumnya gini, dia ni bekas pelakon pornografi. Pernah tadi terbaca tak? Ada black lah ujung nama dia, black perempuan, orang Japanese lain. Tak boleh sebut betul-betul kan, nak cari dia. Okey, dia nak cerita secara umumnya, dia Japanese girl, woman lah. Ya, perempuan, dia memang terlibat dalam pornografi punya ni. Ya, sampai sekarang pun video dia ada. Okey, lepas tu apa yang berlaku? Dia masuk Islam. Masuk Islam, dia pakai purdah apa semua. Maknanya dia tutup aurat dengan sempurna. Dia duduk kat Malaysia. Sekarang berada dekat Malaysia. Tak payah carilah. Kan? Dia cari nak berkenalan kan. Macam mana dia boleh bertaubat kan. Boleh taubat. Okey, maksudnya ada, memanglah akan ada orang macam yang anda sebut tadi lah, macam kes zina tadi kan. Kes zina tadi, bila sahabat terlibat dengan zina, bila walaupun dah bertaubat, orang tetap akan memandang dia hina. Sedangkan Allah Ta'ala, pada sisi Allah Ta'ala, at-ta'ibu minadz-dzambi, sambung, kaman la dzambalah. At-ta'ibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa dia seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa. Itu tadi yang Muallim sebut tadi, siapa tadi? Kita punya guru besar kita tadi. Yang sebutkan tadi, ada penilaian manusia, ada penilaian Allah. Betul ke kredit bagi orang lain? Mana Wahida. Okey. Sakut bagi kredit salah kan, kecil hati pula kan. Okey. Baik, jadi pada pandangan manusia, bila orang tu melakukan kesalahan, okey, contohnya macam tadi kes tadi kan. Bila kes tadi dia banyak lakonan sampai sekarang, videonya masih ada. Jadi dia dah bertaubat, dia masuk Islam. Tapi orang masih persepsi, orang masih lagi melihat dia kotor. Maknanya jahat semua sekali kan. Itu pandangan manusia. Dan pandangan manusia ni payah nak ubah. Okey? Macam tadi kes Maiz adalah yang berzina, dah direjam, dah ditaubat pun masih lagi orang pandang dia rendah. Sehingga kan Nabi tegur. So maksudnya, walaupun apa saja pandangan manusia, manakala kita buat salah sebelum ini, maknanya yang penting kita bersihkan hati kita. So macam mana nak baiki benda tu? Taubat, istighfar, banyak zikir, banyak menyebut benda-benda baik. So benda-benda baik inilah akan membersihkan benda-benda yang kotor yang lama tu. Sebab yang dikira manusia ni, kita ni amal kita dikira yang mana? Di awal ke yang ujung? Yang awal tak kira ke? Kira juga. Yang pengakhiran itu, sebab itulah kita berdoa apa dia? Betul Nama apa Ustaz? Ustaz Muallim kan, saya tak ada Ustaz kan? Muallim Ubaid Al-Fadhil lah. Okey. Dia macam tu yang ujung tu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Sebab ramai dalam hadis yang disebutkan bahawa ramai manusia yang beramal dengan amal ahli syurga, betul? Ramai. Tapi sejengkal lagi, sehasta lagi nak masuk dalam syurga, tiba-tiba dia buat benda-benda yang boleh membawa kepada neraka, maka dicampak dalam neraka. Amal soleh sangat baik di peringkat awal ni, tapi di hujungnya. Tapi ramai juga orang yang buat kehidupan dia penuh dengan kemaksiatan, sehasta lagi nak masuk dalam neraka, tiba-tiba Allah Ta'ala ubah pintu hati dia dan beramal dengan ahli syurga, masa dia dah masuk syurga. So kita tidak ada hak untuk menentukan siapa masuk syurga, siapa yang masuk neraka. Kita sendiri pun kita sendiri pun tak tahu kan, kita ni bila. Cuma kita berharap dengan rahmat Allah Ta'ala, ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah dan terimalah segala amal soleh kita kan. Jadi yang penting kita usaha sentiasa untuk membersihkan diri dia. So macam mana? Tambah amal soleh. Itulah kaedah dia, dengan sendiri akan menyucikan kekotoran-kotoran yang ada dalam hati kita, insya-Allah. Baik. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan di sini berdasarkan pada apa yang kita sebutkan tadi, sambungan daripada apa yang disebutkan, dalam tasawuf disebutkan sebagai mujahadah. Yang mujahadah usaha awal dalam perjalanan spiritual ataupun disebutkan suluk, membersihkan diri pada semua sifat-sifat mazmumah, riya, ujub, hasad dan lain-lain. Dan benda ni bukan senang, sebab benda ni penyakit yang tak nampak, penyakit yang makan dalam kan?
Makan dalam. Tak ada siapa nampak. Depan orang senyum je kan. Belakang kau main kutuk, kau main betul. Biasa berlaku. Biasa berlaku. Hipokrit orang katakan, munafik. Yang sifat nifak macam itulah. Depan orang kau main baik, tapi belakang kutuk, maki, hamun dan sebagainya kan. Biasa berlaku. So benda-benda ni kadang-kadang dia menyelinap masuk dalam hati kita. Kan? Sebab tu usaha dia patut kena dia sebagai mujahadah. Mujahadah. Bukan senang. Nak buang sifat-sifat buruk tu. Sifat-sifat kadang-kadang kita ni terlalu pemarah, mudah benci orang. Bila benci tu orang kata cannot forgive and cannot forget. Forgive tak boleh, forget pun tak. Ada orang can forgive but cannot forget. Dia boleh maaf tapi lupa tak? Satu peristiwa yang saya boleh maaf tapi saya tak lupa masa kecil-kecil ya. Ada dua peristiwa nak ceritalah. Nak cerita hati manusia. Masa kecil, masa saya sekolah rendah, ada seorang cikgu. Sekarang saya nampak muka dia. Sampai sekarang, rambut panjang, baju kuning, naik Vespa. Ni sekolah rendah ni. Sekarang mana 62 tahun ni, mana dah berlaku lebih kurang 50 tahun yang lalu. Tapi masih segar. Nampak lagi muka dia. Siapa? Dia tampar muka saya. Cikgu tu. Tapi dah mati dah. Moga Allah merahmati dia, mengampuni dosa dia. Bukan dendam tak, tapi dia jiwa manusia kan. Bila benda-benda besar berlaku dalam kehidupan kita yang kita rasa macam tak boleh terima benda tu. Apa kesalahan saya? Berlari masa sekolah, berlari. Kebetulan jangan berlari ada orang kejar lah. Kalau dia tak kejar tak lari. Berlari main. Tampar. Astagfirullah, saya pun mendengar. Kalau dia tampar dulu tak apa. Ni yang belakang dia tak tampar pula. Sakit hati. Sampai sekarang rasa tapi dah maaf dah. Nak cerita kesan psikologi, janganlah pukul kat muka especially tak boleh. Itu nak cerita hati manusia kan. Hati. Dah maaf, kita dah maaf, tak adalah. Cuma nak cerita benda tu boleh berlaku. Kan? Sakit hati je, penyakit hati tak? Penyakit hati tu kalau boleh kita lupa lah. Kalau boleh kita lupa. Dan ada orang yang tak boleh maafkan langsung. Kan? Itu satu peristiwa. Bab penampar ni masa kecil-kecil selalu kena. Kita pandang masa kecil budak-budak. Satu lagi sekolah menengah. Sampai sekarang pun muka nampak Ini kes berlari juga. Kes berlari je. Kes berlari juga. Kes satu yang kedua, okey. Ini kes orang kejar juga. Kawan kejar. Masa tu hari petang lah, tu sekolah kan. Tu sekolah ada seorang kawan berlari-lari. Kita budak-budak kat sekolah peralihan, baru tingkatan peralihan, masuk sekolah menengah, ada kawan berlari. Berlari-berlari, ada senior datang. Main sini. Apa lagi ni? Tampar. Macam yang sebut, kalau tampar dua-dua tak apa, dia tampar dia seorang. Sakitnya hati kan. Sampai sekarang nampak muka dia. Dah maaf dah. Penyakit hati tak? Penyakit hati kan. Dia boleh berlaku kan. Sebab tu maknanya kita nak buang penyakit-penyakit hati ni bukan satu benda yang mudah. Kena jihad lah, kena lawan. Tapi satu perkara yang nak belajar, belajar memaafkan ini adalah satu cara yang sangat penting untuk kita dapatkan ketenangan jiwa. Sampai sekarang alhamdulillah anak mudah maafkan orang. Orang maki, kalau dekat TikTok tu orang maki, penunggang agama lah, macam-macam. Khususnya Ana dulu sebagai penentang forex trading online. Pergi dekat mana, dekat Johor, dekat Melaka dia. Assalamualaikum. Macam kenal kata dia. Kenal kat mana? Mesti TikTok kan? TikTok. Forex kan? Forex. Sebab ada forex trading kan, menentang forex trading sebab dia haram kan. Sampai sekarang pun Anda punya video tadi kalau pergi tengok lebih 1.7 juta masih lagi bergerak berjalan. So maksudnya apa dia? Maksudnya cerita pasal ada lagi ke mana tadi Memaafkan. Orang maki hamun kita, anak mudah maafkan. So jiwa kita jadi tenang. Sebab tu Ana sebut kat orang dekat TikTok sebagainya, Ana kata maki apa benda pun tak ada masalah, saya dah maafkan. Sebelum orang semua maki saya dah maafkan. So, jiwa kita tenang. Percayalah,
Kalau kita ada masalah dengan siapa-siapa pun kita just, kalau boleh forgive and forget. Jangan ingat pun. Bila berlaku apa-apa, maafkan. Jiwa kita jauh akan tenang berbanding kita. Sama juga orang berhutang dengan kita kan. So nak halalkan ke tak? Orang berhutang tengok jumlah. Tengok jumlah. Kalau jumlah besar, payah kita. Dia kalau sebenarnya ginilah. Bab hutang sikit anda sentuh sebab ini cerita pasal hati hati. Kalau kita ada orang berhutang dengan kita, kerja kita minta usahakan. Kalau banyak jumlahnya, kalau sama-sama lah. Tapi dalam masa sama kita halalkan. Tapi tak payah kita tahu dia. Kita halal. Bila kita halal, apa jadi? Jiwa kita dah tenang. Tak apa, ya Allah. Bayangkan kalau dia pinjam duit kita 50,000, kita dah usaha macam-macam nak dapat, tak dapat. Bila kita halalkan, artinya apa dia? Kita telah infak fi sabilillah 50,000. Yang mana dia tak mungkin kita buat dalam masa hidup. Masa hidup lah. Biasanya kita takkan buat. Tapi kita terhalalkan dia, maka jiwa kita akan jadi lebih tenang. Tapi jangan tak minta juga. Maksudnya kalau kita mati, dia dah tak ada apa-apa. Tapi ganjaran pahala sangat besar Allah Ta'ala bagi pada kita kerana menghalalkan RM50,000 infak fi sabilillah. Itu di antaralah. Sebab tu anda sebutkan tadi bahawa nak sucikan hati ni bukan benda yang senang. Mujahadah. Memang sakit. Orang buat salah kita, ini nak kongsi juga dengan ikhwan-ikhwan. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi benda ni. Tapi ada juga dari sudut-sudut yang lain, dia macam ada kesan tak baik lah. Contoh masa sekolah menengah lah, Ana ada kelas yang kawan sekolah kan, dia tumbuk kan. Bila tumbuk, dia salah. Dan kita yakin dia memang dia salah. Dia yang buat hal mula-mula. Dia tumbuk kita. Kemudian apa nak buat? Anak pergi minta maaf. Patutnya apa dia? Patut orang salah lah orang minta maaf. Apa pula kita yang mangsa pula pergi minta maaf? Macam tak patut kan? Tapi lepas tu apa jadi? Jadi kawan baik. Nampak tak? Ini dia punya apa? Kesan kemaafan. Tapi ada kesan buruk. Apa kesan buruk? Masa anda kerja dekat Brunei, anda ni jenis manusia yang tak boleh tengok orang tak suka dekat anda. Anda tak boleh. Contoh dekat sini. Dalam kelas ni ada macam buat, tak tahu kan. Contohlah buat panggil salam, Assalamualaikum. Contoh. Jagalah pandang pergi jumpa. Itu saya Dana. Okey. Tapi ada keburukan dia. Masa anak kerja dekat Brunei, dekat Universiti Brunei Darussalam, bila berlaku pertukaran dekan, dekan baru naik. Okay. Bila dekan baru naik, dia reshuffle lah. Dia AJK apa semua dia bubarkan, kemudian dia buat pelantikan AJK baru kan. Dia buat pelantikan AJK baru. Bila masuk dalam meeting tu, dah semua dapat, masing-masing ada AJK ni, AJK tu kan. Hanya 2 orang tak dapat. Bahkan ada sebahagian daripada pesyarat yang dapat 2 AJK. Tapi Ana dengan seorang-seorang lagi pesyarat daripada Iraq, tapi duduk dekat Kanada, dia pun tak dapat 2 orang, kami 2 orang tak dapat. So apa Ana buat? Ana pergi jumpa dia kan. Kata konduktor minta maaf nak tanya sikit. Tadi dalam masa meeting, Ana dengan Dr. Fadil ni tak ada apa-apa AJK. Bukanlah kita nak pakai apa benda AJK benda. Bukanlah benda pun. Bukan ada elang apa benda pun. Tapi kenapa doktor langsung tak bagi peluang dekat kami untuk khidmat sebagainya, bagi AJK apa benda pun tak kisahlah. Oh, dia kata hantar tak kerjasama dengan fakulti, kata dia. Dia kata tak kerjasama sama. Oh, dulu masa dulu ada satu ketika ada meeting dekat kuliah, hantar pergi ceramah dekat luar. Oh, tu cerita lama tu pun. Anak kata doktor, tu silap. Tak betul. Anak pergi tu, kebetulan masa tu ada Menteri Pendidikan Brunei hadir dalam majlis. Sudah minta anak ceramah. Masa tu Alhamdulillah agak famous kan kat Brunei. Masuk TV selalu kan. Jadi menteri ada anak pergi ceramah. Dan minta kebenaran daripada dekan sebelum tu. Dah minta kebenaran. Bukan tak minta kebenaran, bukan pergi macam tu je. Dah minta kebenaran. Dan dekan benarkan anak pergi. Kerana ada menteri yang akan dengar ceramah tu.
Dia pun diam. Anda ingat settle lah. Seminggu lepas tu, anda duduk dekat majalah, dekat pejabat, dia masuk. Dia buat tak nampak je anda. Ini nak cerita, ada yang tak baik kan? Bila dia nampak dia macam tak nampak dia macam, yalah kita kan satu, walaupun dia dekan, kita pensyarah, kita ni macam ni lah kan? Datang Assalamualaikum, apa khabar? Okey lah kan? Ni pun tak tahu je, macam kita tak wujud pun. Dia masuk pejabat, anda follow belakang kan? Anda kata doktor, apa masalah ni sebenarnya kan? Minggu lepas, 2 minggu lepas, anda dah minta maaf kalau ada masalah apa semua, dan apa yang doktor sebut tak betul kan? So tadi anda duduk kat pejabat, yang doktor masuk buat tak tahu kat saya, macam ada masih lagi ada masalah. Okey, kalau tuan-tuan sebagai dekan, tuan-tuan suka tak ada staff bawah pergi jumpa macam tu, the challenge keputusan kita? Suka tak? Tak suka kan? Tak suka tak? Tak suka kan? Itu yang berlaku. Dia kata, minta maaf, hanya tak nampak. Allah besarnya dia tak nampak. Tak perasan. Okey, tak apalah. Anda pun minta maaf semua sekali, selesai. Apa kesannya? Bila renew kontrak, dia bagi arahan, jangan sokong Dr. Dik punya permohonan dekat ketua jabatan. Ketua jabatan baik kan lah. So pergi jumpa ketua jabatan, macam mana anda punya permohonan? Dia kata dekat bagi arahan, tak pergi, tak boleh sokong. Lepas tu anda pergi jumpa dengan Vice Chancellor. Vice Chancellor tu kawan juga, baik. Dia kata gini lah, doktor, tunggulah dia pencen, nanti doktor minta balik. Tunggu dia pencen, minta balik. So apa? Sebab dia tak nak ada isu dalaman berlaku. Ini contoh lah. So ada tak keburukan dia? Ada. Tapi dari satu sudut, kita tak nak benda tu berpanjangan. Maksudnya anda ini nak kongsi lah, ada kebaikan, ada keburukan juga lah. Tapi tengok keadaan. Mana memaafkan ni sangat penting, dan juga menyelesaikan masalah supaya tidak ada timbul keraguan apa-apa. Kadang-kadang boleh berlaku tanpa kita sedari kadang-kadang. Jadi sepatutnya bagi anda memaafkan itu sangat penting, tapi bukan senang. Itu al-mujahadah, dia berkait dengan hati. Baik, fana ni bermaksud lenyap, bukan lenyap secara fizikal, tetapi lenyap keakuan diri atau ego dan kehendak hawa nafsu. Maknanya bila sampai satu peringkat ini istilah yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, maknanya manusia ni, kita kalau kita dah memang, maknanya zikir kita, ingatan Allah Ta'ala sampai ke peringkat kita, dunia dah jadi fana. Dunia ni dah tak ada nilai. Bukan tak berusaha, bukan tak kerja, bukan tak kerja, tapi dia tak ada nilai. Tak ada nilai maksudnya bukan itu menjadi tujuan utama dia. Dia kerja sekadar untuk, dia walaupun dia kaya raya, tapi jiwa dia Allah. Harta ni tak ada nilai. Harta ni kalau dia kata istilahnya hilang ke, kena curi ke, dia senyum je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua Allah Ta'ala punya. Orang datang minta bantuan, bagi, senyum je. Kita hari ni kalau orang datang minta duit, ni sedikit. Betul tak? Kalau duduk dekat tengah makan kan, orang datang, ini mesti sedikit ni. Kita selalu macam letakkan tu sedikit. Tak nak bagi tak apa. Tapi tak payahlah ada sedikit apa semua sekali. Kita tak tahu hakikat sebenar kan. Nak bagi, tak nak bagi, okey, angkat tangan, aku minta maaf, tak boleh bagi. Contoh kan. So maksudnya dia punya makam yang tinggi ni, kalau orang yang memang hatinya setiap saat, detik, denyut nadinya mengingati Allah, maka yang lain itu tidak ada nilai. Allah. Setiap nadi itu berdenyut Allah. Ini kehebatan zikir lah. Kehebatan zikir yang kita boleh berusaha lah. Tapi bukan semua orang boleh capai benda macam ni kan. Baik. Dalam bahasa moden, zikir dengan hati dan ikhlas bersungguh akan sampai ke satu tahap di mana hatinya tertumpu tanpa gangguan dunia. Macam mana sebut tadi lah. Bila sampai satu peringkat dunia ni, bila hubungan kita rapat sangat dengan Allah, kita rasa kemanisan zikir ingat Allah, sampai kita tengok dunia dah tidak begitu bernilai. Bukanlah satu benda yang kita nak kejar, terlalu sangat nak mengejar kan? Tapi jangan pula sampai peringkat itu salah, sampai tinggal dunia, tak boleh juga kan? Dunia kita kejar, tapi zuhud, apa termasuk zuhud Orang yang zuhud ni orang yang tidak meletakkan dunia dalam hati dia. Walaupun dia kaya, tapi kekayaan itu tidak menjadikan dia lalai daripada
daripada mengingati Allah, lalai daripada menunaikan tanggungjawab, lalai daripada contohnya membantu infak dan sebagainya. Itu peringkat zikir yang sangat tinggi lah. Baik. Okey, kita skip sebahagian ni. Okey, kemudian kita tengok ini baru definisi baru definisi, tak masuk lagi tajuk maksudrat ni. Kita cerita pasal maksudrat kan. Ini baru tajuk zikir, baru satu kalimah zikir, maksudrat tak masuk lagi ni. Kita dah ada setengah jam je lagi. Tuan-tuan ada cakap sampai maghrib ni kayaknya kalau tak ada orang hentikan anda tengok sampai maghrib ni. Okey. Nanti maknanya orang tolong berhentikan tolong paksa anda berhenti dah berhenti. Okey. Bagi isyarat lah, isyarat Okey. Tapi anda tengok jam lah, sini ada setengah jam kurang Baik. Syekh Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan az-zikrul qalb mithl ma' lis-samak. Fa kaifa yakunu halu as-samak idza faraqa al-ma'? Zikir ini adalah seperti zikir dalam hati ni seperti air untuk seekor ikan. Macam mana keadaan ikan itu? Boleh tak ikan itu hidup kalau tanpa ada air? Ini pentingnya zikir bagi kita orang Islam. Mengingati Allah itu sangat penting. Mana ibaratnya seperti ikan tanpa air. Boleh hidup tak? Tak boleh hidup. Jasad hidup, tapi hati mati tanpa ada zikir. Ini kelebihan zikir lah. Okey. Baik, kita skip. Okey, selain daripada itu juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan zikir adalah penenang hati, cahaya dada, pengusir kesedihan dan kegelisahan. Zikir adalah satu bentuk rawatan yang sangat berkesan sebenarnya. Kalau ada masalah, zikirlah. Kenapa hari ini kita tengok orang banyak masalah? Kadang-kadang nak tidur pun tak boleh. Kenapa? Kerana ada banyak masalah. So antara masalah, cara kaedah menyelesaikan masalah dalaman, awak tak boleh tidur sebab apa? Jiwa tak tenang. Jiwa tak tenang. Sebab tu anda pernah terbaca lah satu artikel yang menyebutkan cerita lah, bukan artikel cerita. Tak tahulah sejauh mana kebenaran cerita ni. Tak sempat nak verify. Ceritanya dikatakan bahawa ada orang daripada negara barat lah. Satu orang negara barat, Mak Saleh lah, yang belum Islam. Dia pergi melawat masjid-masjid orang Islam lah, especially hari Jumaat. So dia perhati tengok dalam masjid, dia rasa hairan. Sebab apa? Apa hairan? Ramai, satu lagi, apa lagi hairan? Apa yang menghairankan? Ramai ahli Jumaat yang tidur. Dia hairan. Berlaku tak? Berlaku kan? Ramai tak ramai? Termasuk anak sendiri pun kadang-kadang trainer, kalau kepenatan lah, kalau tak sempat take a nap tengah hari sekejap, memang kalau kita penat memang trainer, bukan nak tidur pun. Bukanlah niat saja aku nak tidur, tak. Dia datang sendiri tiba-tiba micro sleep apa? Betul. Micro sleep bahaya kalau drive, nasib baik tak drive. Drive tak boleh micro sleep, bahaya. Masuk gawang tu. So bila tengok masjid ramai orang tidur, dia takjub. Kenapa? Ni tu orang barat nak tidur payah sampai terpaksa ambil ubat. Insomnia, tak boleh tidur. Kenapa? Tak tenang jiwa dia. Duit banyak. Kan? Dengan famous, dengan apa, yang bunuh diri pun ramai. Duit banyak. Kaya pun ramai. Famous, bunuh diri. Jiwa tak tenang. So bila dia tengok orang tidur, dengan mudah duduk sekejap, 3 minit. Kadang-kadang yang seronok berdengkur dia masa salat Jumaat. Allahu Akbar, kan? Contoh, boleh berlaku dan ada berlaku pun. Dan dia kata itu satu yang menakjubkan. Sebab kita dekat barat, orang nak tidur payah. Katanya anda tak dapat nak verify cerita ni betul ke tak. Katanya lepas tu dia masuk Islam. So tidur ni sebenarnya satu bentuk dakwah. Tidur ni ada satu bentuk dakwah bagi setengah orang lah. Sebab tengok orang tidur dekat masjid,
Cuma tak boleh nak verify macam itulah. Tapi mana ada logik jugalah. Ada logik sebab dia memang Mak Saleh ni orang yang ni dia payah nak tidur kan. So bila tengok tidur dia tenang. Sebab apa? Sebab kita mudah tidur. Jiwa kita tenang. Orang Islam ni jiwa dia tenang. Berbanding orang tak Islam. Kenapa? Kenapa jiwa kita tenang? Sebab kita ada zikr, ingat Allah. Ingat Allah ni, subhanallah, dia punya kesan sangat luar biasa. Orang yang ada masalah yang sama, yang Islam dan tak Islam, cara tindakan dia berbeza. Tak sama. Contoh kita tengok kalau berlaku kematian lah, kes kematian. Katalah dalam satu aksiden berlaku aksiden, orang Islam mati, mak dia mati, yang tak Islam pun tak mati juga mak dia. Dia punya penerimaan antara Islam dengan tak Islam tak sama. Memang orang Islam dia sedih juga, tapi tak adalah sampai merawang. Tapi orang yang bukan Islam biasanya akan ekstrim dari sudut mana dia punya kesedihan dia, menangis dia sebagai bayi, dia lebih. Sebab apa? Kita tak sedih, kita bukan tak sedih, tapi kita boleh kawal kesedihan itu. Kenapa? Jiwa kita jauh lebih tenang. Kenapa? Kerana kita ada Allah. Kita ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hak Allah. Mak itu hak Allah, suami itu hak Allah, anak itu hak Allah. Tengoklah kat Palestin macam mana. Walaupun mereka menangis, sedih, tapi ya Allah, terimalah Allah, ayah aku mati ya Allah, anak mak aku mati ya Allah, tapi keterima mereka sebagai syahid ya Allah. Aku redha ya Allah. Nampak itu kehebatan kat Palestin, sehingga kan ramai kan ni yang masuk Islam. Melihat kehebatan, kesabaran dia, keteguhan iman mereka. Dakwah walaupun kita nampak dari satu sudut dekat 60,000 yang mati syahid, zahirnya nampak menyedihkan lah, memang menyedihkan lah, memang tak beri kemanusiaan lah. Tapi dalam sudut yang lain, ia adalah satu kaedah bagaimana Allah Ta'ala nak beri hidayah kepada manusia. Hari ini kita tengok kalau dekat TikTok, sahabat-sahabat, ikhwah, hari-hari kita tengok ada orang masuk Islam dekat TikTok. Lupakanlah cara pakaian mereka. Baru Islam, baru awal Islam dah berapa puluh tahun pun pakaian pun tak menentu lagi kan. Ini yang baru Islam. Okay? Jadi itu kelebihan lah. Maksudnya kita ni sangat bersyukur pada Allah SWT kerana jiwa kita tenang, kerana kita ada Allah, kerana adanya zikrullah, ingat kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala yang hebat. Itu yang menyebabkan jiwa kita tenang, insyaAllah. Ini bukan satu benda yang percuma. Baik, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bila nak habis ni? Kita ada tarifan ni? Ataupun kita nak skip lah Kita skip tarifan ni Baik, ni bagaimana zikir boleh memberikan ketenangan jiwa dari sudut syariahnya. Ini kerana ini janji Allah. Memang janji Allah, antara penawarnya kalau kita ada masalah, jiwa kita tak tenang, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah, buat benda baik, tak mesti zikir je, tak seperti zikir yang disebut, baca Quran ke, solat ke, apa-apa ibadah yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Duduk tengok kejadian Allah, tengok langit, tengok bumi pun, itu pun salah bentuk zikir. Menginsafi diri, duduk kan, muhasabah diri, itu pun sebagai daripada zikir. Bila kita ada musibah, kadang-kadang Allah Ta'ala nak ajar kita, nak ingatkan kita, maka Allah Ta'ala bagi apa? Bagi musibah. Untuk apa? Untuk kita sedar. Kadang-kadang ramai orang yang hidupnya bila tak pernah kena sakit, macam Fir'aun lah, dikatakan Fir'aun tak pernah kena sakit. Sebab tu sampai akhirnya dia mengaku Tuhan. Manusia macam tu. Tapi kalau dia kena sakit, okey, nak tanya kawan-kawan, bila masa kita paling banyak ingat Allah? Masa segar ke masa sakit? Masa sakit kan? Masa sakit. Sebab masa sakit tu kita sangat mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa segar ni kita rasa okey, tak ada masalah. Kan? Hujung bulan cucuk gaji masuk, alhamdulillah. Shopee, seronok-seronok, demam tak ada, apa tak ada, seronok, enjoy, bulan depan datang kerja, okey. Tapi cuba kena sakit.
Allah, kan? Allah, ya Allah, kan? Memang Allah je ujung lidah kita sentiasa Allah je. Sebab pengharapan kita terlalu tinggi sebab kita yakin tak ada siapa pun boleh bagi kesembuhan pada kita kecuali Allah. Pula-pulanya makan Panadol tak sembuh juga. Pergi jumpa doktor tak sembuh juga. Pergi jumpa bomo tak sembuh juga. Itu lagi dah pulanya. Setiap saat, ya Allah tolong, ya Allah, aku dah ambil ikhtiar, ya Allah. Nampak Makna kita dengan Allah Ta'ala ni kadang-kadang jauh disebabkan kita tak kena ujian. Lepas tu doa bukan main. Di doa masa sakit tu jauh lebih orang kata khusyuk berbanding doa masa kita sihat. Masa tak ada apa-apa, kesihatan bagus, keluarga hubungan suami isteri bagus, anak-anak pun bagus, income okey, cukup, kereta pun sedap, balik rumah segar, bugar. Doa kita macam mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis. Doa masa orang senang. Betul tak? Berlaku? Lebih-lebih kurang kan doa kita, pengharapan kita kepada Allah tidak begitu hebat. Sebab kita tak ada terdesak. Betul tuan-tuan? Betul? Setuju? Ke ada pangkangan? Betul. Okey. Tapi bila kita terdesak, tak tengok telefon ni. Menangis. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Memang itu sepatutnya doa kita memang macam itulah. Tapi tak berlaku kecuali bila kita berada dalam keadaan yang betul-betul terdesak. Baik, anda ada teka-teki. Ya Allah. Teka-teki ya. Doa dulu ke usaha dulu? Usaha dulu. Okey, mazhab pertama kata usaha dulu. Ada mazhab yang kedua? Doa boleh ke? Doa boleh. Doa sah je, nak boleh sah ya. Dia boleh doa dulu. Doa dulu. Usaha dulu, ada dua mazhab lah ni. Ada dua dulu mazhab dulu. Okey, anda ada cerita ni. Masa anda dekat Brunei, kat cerita dia, anda ada buat perbincangan dengan seorang guru Quran. Masa tu anda bersyarah lah dekat USIM, dekat USIM Brunei Darussalam. So kita bincang pasal satu projek nak buat tahfiz Quran. Okay. So bila bincang semua sekali, dah habislah perbincangan, saya pun kata, okeylah Ustazah, kita dah usaha ni, kita tawakal lah, kita doa lah. Lepas tu Ustazah tu kata apa? Salah tu Ustaz. Salah tu. Saya pun salah kenapa pula? Dalam Al-Quran gitu. Bersyarah kan? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Dah usaha, dah ikhtiar betul-betul, tawakal Allah, doa lah. Dia kata salah, tak betul. Dia kata kena doa dulu. Kenapa pula doa dulu? Kenapa doa dulu? Sebelum beramal. Kalau doa ada. Dia kata dahulukan Allah. Cantik, dahulukan Allah. Dia kata kalau kita doa dulu, ada beberapa kebaikan kat situ. Yang pertamanya, kalau Allah Ta'ala terima je doa kita, semua jadi senang. Betul tak? Betul kan? Betul lah. Sebab semuanya di sisi Allah. Siapa yang memudahkan kerja kita? Allah. Siapa yang buka hati manusia untuk contohnya bagi duit, bagi bisnes kat kita, ambil, beli barang kita dan sebagainya? Allah. Doa dulu kata dia. Lepas tu baru usaha. Dah doa, baru usaha. Saya kata, okey juga. Saya kata okey juga. Betul-betul. Lepas tu satu lagi, kalau kita buat usaha dulu. Okey, satu lagi pasal doa. So bila kita berdoa dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat apa boleh kita nak. Adik belum kahwin lagi sini tak? Bukan nak offer jadi menantu tak, tapi nak tanya je, ada yang belum kahwin? Semua dah kahwin?
Orang macam. Contoh. Okey. Baik, contoh kita doa. Ya, doa nak kahwin lah kata yang belum kahwin Doa ya Allah, hari doa. Tiba-tiba dapat seperti mana yang kita doa, maka apa kita kata? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah makbulkan doa aku. Timbul tak kehebatan kita? Tak timbul kehebatan kita kan? Bukan kerana kita pandai cari, bukan kerana kita pandai buat promosi, bukan kerana kita pandai tunjukkan diri, tak ada timbul kan? Sebab apa? Sebab kita minta dengan Allah, kita tahu oh ini Allah Ta'ala yang makbulkan, Allah Ta'ala yang bagi apa yang kita nak ni. Maka jiwa kita akan jadi tenang dan rendah diri, tak takabur, tak sombong. Adik, semua yang Allah yang bagi. Tapi kalau kita buat usaha, kita cari itu, tiba-tiba dapat. Wah, aku punya cara ni betul lah kan? Boleh pakai ni, cara ni boleh bagi tips kan contohnya. Dia akan jadi kita rasa besar diri, kita rasa sombong, kita rasa usaha yang kita buat tu lah menyebabkan adanya hasil. Kata betul juga. Lepas tu apa yang berlaku? Anak pemula beramal lah. Antara amalan anak buat, jadi dah lama lah, cerita lama juga. Anak dulu selalu kena sakit kepala. Bukan migrain, tapi selalu sakit kepala. So bila ada satu selalu sakit kepala, ni besar ni ubat Panadol besar ni dalam tu kan. Bila sakit kepala yang buka, 2 biji, bismillah. Oh, segar. Bagus ubat ni. Baca bismillah, kita yakin Allah Ta'ala punya. Tapi itu sekadar tu je lah. Ambil bismillah, oh Alhamdulillah, Allah Ta'ala sembuhkan. Itulah amalan anak sebelum tu. Bila kena ceramah dekat ustazah tadi, anak pun buat apa? Anak tinggal ubat Panadol, anak tinggal. Anak nak cuba meyakini diri bahawa tak ada benda yang Allah Ta'ala tak boleh buat. Semua Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. So bila anak sakit kepala je, apa anak buat? Anak berbisik dengan Allah. Ya Allah, aku sakit kepala ni. Kau tahu aku sakit kepala ni kan? Payah aku nak buat kerja ni, Allah tolonglah. Tolonglah sembuhkan sakit kepala aku ni. Berbisik dengan Allah. Ada kalanya, bukan semua, tak berapa lama sakit kepala hilang, tak perlu ambil ubat tu. Ini pengalaman. Kalau tak baik juga, apa nak buat? Anak solat hajat, ya Allah, aku sakit kepala, tolong sembuhkan sakit kepala, aku nak kerja. Tak selesa kan? Kadang-kadang dengan solat hajat hilang sakit kepala. Kalau tak boleh juga anak solat hajat, anak letak air dekat depan solat hajat, minta doa ya Allah, baca ayat kursi, baca 3 qul dan sebagainya, minta doa dengan selawat, baca ya Allah. Kadang-kadang alhamdulillah sembuh, tak payah ambil ubat pun. Tapi kalau terpaksa, ada juga kadang-kadang kita buat step pertama, step kedua, step ketiga tak jadi kan, kita pun nak ambil ubat. Ya Allah, aku dah usaha macam-macam, kau tak izinkan, maka hari ni aku nak ambil ubat. Kita nak ubat ni tak boleh menyembuhkan penyakit yang menyebabkan engkau ya Allah. Ambil bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sembuh. Ada beza tak? Kawan-kawan, daripada kita sakit kepala je ambil terus. Ingatan kita, hubungan kita dengan Allah, zikrullah tu tak banyak. Sebab kita tak lalu direct, kita seakan-akan yakin bahawa ubat tu lah yang menyembuhkan kita. Walaupun kita rasa, tak adalah kita kata ubat tu yang sembuhkan. Tapi cara kita berkomunikasi, berhubung dengan Allah Ta'ala itu tak sama dengan kaedah kita usaha dulu, minta dulu dengan Allah, munajat dulu dengan Allah, sampai akhirnya dah tak ada pilihan, barulah kita ambil. Itu kaedah lah. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala banyak benda-benda boleh selesai dengan doa. Tetapi ada juga benda-benda yang kadang-kadang kita minta Allah Ta'ala tak bagi. Ikhlas ada cakap, ikhwan-ikhwan, anak minta jadi kaya, atau minta jadi Allah Ta'ala jadi jutawan mukmin. Setakat ni Allah Ta'ala tak bagi lagi. Tak bagi, hari-hari minta, ikhlas cakap Allah tak bagi. Kenapa Allah tak bagi? Agak-agak lah.
Kenapa Allah Ta'ala bagi? Padahal kalau semua manusia ni jadi billionaire pun tak menjejaskan pun hak milik Allah SWT. Tapi kenapa Allah tak bagi? Ya, antara Allah Ta'ala sayang, yes. Oh, kalau sayang bagi miskin, bagi susah? Tak. Bukan. Okey. So, jawapan seterusnya? Okey. Supaya kita ingat pada dia. Betul? Okay. Antaranya. Dan Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Anak minta kaya. Allah Ta'ala bagi apa? Bagi anak 16 orang. Ada siapa-siapa ada anak 16 orang ni? Ada adik beradik dia, datuk, nenek ke atas nenek ke atas, ada? 16. Alhamdulillah ada. Tak ramai kan? Tak ramai. Itu kurniaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, oh kamu ni pitih tak boleh banyak-banyak. Punahmu kalau pitih banyak. Maka Allah Ta'ala bagi anak. Oh anak okey. Contoh. Mungkin. Ya? Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala sayang kita. Sebab Allah Ta'ala tahu kalau kita banyak duit, punah. Ramai orang punah ini kerana duit. Setuju? Punah kerana duit. Masa tak ada duit, baik dia. Ya? Masa dia hidup orang tersederhana je, pemurah, Masya Allah. Dermanya bagus, infaknya bagus. Bila kaya, jadi kedekut. Ramai? Ramai. Ada orang yang kaya, semakin jauh dengan Allah. Masa tak kaya, sederhana hidupnya, selalu dekat surau, selalu dekat masjid. Anak ni tuan-tuan akhir kawan. Kalau ditakdirkan Allah Ta'ala jadi mendapat duit 1 juta, jadi jutawan, anak rasa tak datang ceramah ini. Mungkin lah, mungkin. Dah mungkin tak ada kat sini. Mungkin tak nak lah. Bukan tak nak. Tapi mungkin dah terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Menikmati. Maknanya rezeki Allah Ta'ala bagi yang banyak tu kan. Enjoy lah. Dah umur 63. Nak mati dah pun. So enjoy lah. Gunalah duit ada, pergilah travel all over the world. Round sana, round sini kan. Makan angin, bawa anak-anak jalan. Mungkin itu yang anda buat. Allah tak bagi. Sebab Allah Ta'ala sayang dengan kita. So maknanya kalau kita minta apa yang kita nak, Allah Ta'ala tak bagi apa yang kita minta. Allah Ta'ala bagi apa yang kita perlu dan apa yang Allah Ta'ala lebih tahu terbaik untuk kita. Kan? Jadi kaedah doa ni sangat penting. Satu lagi saya nak kongsi. Bab doa juga. Siapa pernah doa untuk dapat parking kereta? Ada? Ada? Pernah doa? Alhamdulillah. Mana masing-masing mengutamakan doa. Doa dulu ke dah cari parking tak dapat baru doa? Doa dulu. Alhamdulillah. Baguslah kat sini ya. Wani mengamalkan doa. Mana hebatlah hubungan dengan Allah Ta'ala tu, masya-Allah. Alhamdulillah, bagus ya. Ini nak cerita ni real punya story. Masa satu ketika daripada Brunei, anak bawa anak dari isteri ke Miri, Sarawak. Miri Sarawak tu tak jauh lah daripada Brunei, bukan sejam setengah dah sampai kalau tak ada jam lah. Ataupun 2 jam macam tu dah sampai. Itu hari Minggu kita pergi. Masa tu memang ramai orang. Tapi satu kesilapan kita round dulu, kita buat dulu, kita beramal dulu, lepas tu baru kita berdoa. Tapi alhamdulillah, berdoa juga lah, ingat Allah Ta'ala juga lah. Kalau pusing-pusing tak ada parking, pusing-pusing tak ada parking, baru teringat yang ustazah tu bagi tahu kan, doa dulu kata dia. Bukan beramal, doa dulu. Jadi anak pun cakap dekat anak-anak isteri, jom kita doa minta parking. Dalam kereta ni masing-masing angkat tangan lah isteri anak. Ya Allah bagi parking, ya Allah, ya Allah bagi parking, ya Allah, ya Allah. Nak jadikan cerita, kita lalu je tempat masuk parking. Tadi kita ramai banyak dia lah. Dia buka parking, kita pun masuk. Masuk je tu ditutup. Kita adalah orang terakhir masuk dalam kawasan parking tu sebab kawasan penuh. Masuk je ke depan, kereta yang betul-betul depan kita reverse keluar. Masya Allah. Nak ceritanya ada kadang-kadang kita minta Allah Ta'ala bagi cash depan mata kita. Ya? Boleh berlaku tak? Terlalu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah doa ni, kawan, maknanya memang kita kena jadikan amalan utama kita dan keyakinan kita bahawa
Allah Ta'ala itu maha berkuasa, Allah Ta'ala itu maha pemurah, Allah Ta'ala itu boleh bagi apa je yang kita minta sebenarnya. Cuma Allah Ta'ala tak bagi mengikut apa yang kita nak. Allah Ta'ala bagi apa yang perlu bagi kita pada ketika itu. Dan tak menyesal orang yang berdoa. Sebab kita pernah dengar cerita macam mana orang yang dibangkitkan di hari akhirat, dia terkejut tengok amal dia yang sangat banyak. Okay? Amal banyak. Dia tak ingat apa benda buat ni. Biasanya kita buat amal, kita infak, kita ingat biasanya kan. Kita bersedekah, kita tolong orang tu, kita ingat. Tapi kita doa ni, kita tidak anggap ia satu amalan yang boleh membawa pahala dan ganjaran. Betul lah? Betul? Setuju Boleh Boleh? Setuju? Setuju. Apa yang setuju? Cerita sikit. Apa poin anda sebut yang terakhir? Tak apa, cukup dah tu. Itu sebagai penawar. Itu sebagai penawar. Tak apa. Anda tak kata, anda tak marah apa kan? Senyum juga tak ada kan? Tak, itu normal. Kepenatan tu biasa normal. Tak ada masalah. Cuma anda kena bantu. Anda tak boleh biarkan. So itu kaedah anda bantu lah, tanya soalan. Sempatlah 45 minit kan? Lepas tu datang balik. Biasa it's normal. Tak apa Boleh Okey, baik. Seterusnya. Okey, cerita pasal balik cerita dekat apa Miri tu kan. So bila mana nak cerita doa kita macam mana sebut tadi, ni Allah Ta'ala boleh bagi apa saja kita nak dan tak menjejaskan Allah Ta'ala punya kuasa pun sikit pun tak. Kan? Jadi kita doa. Okey, nak cerita balik pada apa tadi? Yang akhirat kan. Biasa doa-doa amalan-amalan lain biasa kita mudah ingat, tapi kadang-kadang doa ni kita tak terasa jadi satu ibadat. Jadi ada hamba Allah Ta'ala yang dibangkit di akhirat, dia merasakan, ya Allah, dia tak ingat apa benda yang aku buat ni, Allah, pahala banyaknya. Maka Allah Ta'ala kata, itu adalah doa kamu di dunia yang aku tidak makbulkan. Ya Allah Ta'ala tak makbulkan, jadi di-convert jadi pahala ganjaran yang sangat banyak. Lalu dia berkata, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Aku nak berdoa sebanyak-banyak dan jangan engkau makbulkan doa aku supaya aku dapat pahala yang banyak di akhirat. Kita rasa sedih lah. Kalau doa kita tak makbul, ya Allah, bilalah ya Allah, bilalah kan. Dia tanya bilalah, doa hari-hari doa, bilalah nak selesai masalah ni kan. Bilalah kan. Tapi rupa-rupanya akhirat jauh lebih besar ganjaran, kehebatannya pada Allah Ta'ala memakbulkan di dunia. So doakanlah. Dan yang bagus, ini tips sanalah, untuk kita dapat ganjaran yang maksimum kan, ialah kita letakkan set date dan masa untuk kita minta apa yang kepada Allah SWT, supaya apa? Dia ada due time dia, due date dia. Bila tak dapat, artinya benda tu tak makbul lah. Okey, tak makbul lah. So bila tak makbul, ia jadi pahala. Betul? Tapi kalau kita minta masa tak tentu, tak tahu bila-bila, mana ya Allah, aku nak kaya ya Allah, aku nak 1 juta ya Allah, bila? Tak tahu bila-bila kan. So maknanya kita cuma sekali ya doa. Kita banyak kali doa, tapi satu matlamat, satu benda yang kita minta, nak jadi jutawan contohnya. Betul? Tapi kalau kita kata, ya Allah, aku nak jadi, tapi bagilah masa yang munasabah. Bukan Allah Ta'ala tak boleh buat. Ya Allah, jadi juta, boom, jatuh daripada langit duit 1 juta. Boleh tak? Boleh berlaku. Boleh. Minta 1 je, Allah, tiba-tiba ada orang telefon, betul ni, saya cari orang nak sedekah lah kan, duit saya untung banyak ni, saya dapat nombor telefon you dekat TikTok, saya nak bagi 1 juta, you nak tak? Contoh, boleh tak Allah? Boleh. Tapi itu bukan menurut keadaan fitrah Allah Ta'ala. Fitrahnya nak dapat 1 juta kena bekerja, kena menyimpan, kena menabung, kena membuat pelaburan, kena buat perniagaan, barulah dapat 1 juta. So bagi tempoh yang munasabah untuk proses itu berlaku. Contohnya, ya Allah, okey, berapa lama tempoh untuk jadi jutawan? Contoh. Hari ni tuan-tuan, anda nak share sikit lah. Hari ni banyak keadaan orang boleh jadi jutawan dalam masa beberapa bulan je. Okey, anda bagi contoh boleh Bukan nak promote nak cerita je. Ana adalah ejen tanah.
Jajaran tanah. 2-3 hari lepas, anda tengok ada seorang dapat komisen daripada rumah, daripada kilang yang disewakan RM992,000. Satu kilang. Komisen dia RM962,000 lah. Sebab kalau dia jadi ejen, dia promote orang dapatkan klien untuk sewa tempat tu, sewa pertama adalah hak dia. 2 bulan lepas anda tengok ada orang dapat dia punya komisen 1 juta. Menjual aset bernilai 35 juta ringgit. 1 juta. Boleh ada orang yang macam tu. Tapi kita bagi tempoh yang lama lah. Katalah 5 tahun daripada sekarang. Bagi date, ya Allah, pada hari ni berapa bulan? Pada 23 hari bulan Mei, ya Allah. 10 tahun daripada sekarang, tahun 2035. Okey. Aku nak jadi jutawan, ya Allah. Contohlah, bagi masa kan. Bagi masa yang munasabah lah, 10 tahun. So kita doa, hari-hari kita doa. Dapat tak? InsyaAllah dapat. Mudah tak bagi Allah? Mudah. Tapi 10 tahun masa yang munasabah bagi manusia, munasabah. Minta. Kalau tak dapat, tunggu dah akhirat. Ada tempoh dia, ada tempoh kan. Sebagai contoh. Dan sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut apa dia? La yuraddul qada illa bid-du'a. Ada ketetapan qada Allah Ta'ala yang mana tidak akan berubah kecuali dengan doa. Doa ni boleh mengubah ketetapan Allah. Allah Ta'ala takdirkan kita ni miskin. Contoh kita ni, contohnya macam ni lah. Gaji dapat 2-3 ribu sebulan. Kita pun sampai mati macam tu lah. Contohnya lah. Asal tulis ni macam tu. Okey. Boleh tak Allah Ta'ala ubah? Boleh. Dengan doa. Contoh tadi doa lah. Skrip anda bagi tahu tadi. Ya Allah. Ya, berapa bulan tadi? Lupa dah doa. 23 bulan Mei 2035, ya Allah, aku nak jadi jutawan, ya Allah. Doa baru, ada tak pernah set? 10 tahun daripada sekarang nak jadi jutawan, ada tak siapa-siapa? Ada? Ke tak nak jadi jutawan? Nak tulis, minta dengan Allah hari-hari. Dunia lah. Nak jadi jutawan pula, ni menyesatkan. Tak. Ana tulis satu buku, kenapa saya tidak jadi jutawan. Okay. So bila orang tanya kenapa nak jadi jutawan? Kerana saya nak masuk syurga lebih awal daripada orang yang miskin, orang yang tidak ada duit. Okey, nak tanya tak kawan? Siapa yang lagi cepat masuk syurga? Orang yang ada duit jutawan, dia bina rumah, boleh sekolah, bantu orang miskin, bantu orang yang memerlukan, dengan orang yang hanya dapat pahala berniat sahaja. Okay, sebab tu orang-orang yang kaya ni dicemburui oleh para sahabat. Ya Rasulullah, sahabat kita ni yang kaya, dia boleh buat apa yang kami buat. Kami berzikir, dia boleh berzikir. Kami tahajud, dia boleh tahajud. Kami puasa, dia boleh puasa. Tapi mereka infak di jalan Allah. Mereka berjihad, bagikan kuda, bagikan unta, bagi infak untuk berperang di jalan Allah Ta'ala. Sahabat pun jealous. Kerana ada orang yang kaya, orang macam ni lah kita nak jadi kaya. Sahabat. Bukan kaya untuk kita tayang kehebatan kekayaan kita, tak. Kita kaya untuk orang lain. Cepatlah masuk syurga. Bukan jangan bila kita kata jadi jutawan, kita nak hidup mewah, kita nak hidup senang. Yang maknanya macam kita hari ni kita tengok bila kaya, tunjuk kereta, tunjuk duit, berkepuk-kepuk. Itu sebab kita nak jadi kaya. Ya? Kaya boleh menyebabkan kita bawa lebih mudah ke syurga kerana kita ada tim. Bila kita ada kaya, ada orang bantu kita untuk masuk syurga. Setuju tak, kawan? Bila kita ada tim, contoh. Katalah anda ditadikkan jadi jutawan, kata anda dekat apa sekolah hidayah, sekolah apa nama ni, Al-Amin ni, setiap bulan anda bagi 10,000. Contoh. 10,000 tu apa dia? Apa manfaat dia? Untuk pelajar-pelajar, untuk program kan. Dapat pahala tak? Dapat pahala kan? 10,000 sebulan dapat pahala. Ini tim-tim lah ni. Pelajar-pelajar tu jadi tim, beramal saja dia, anda masuk, anda dapat pahala. Dia beramal je dapat pahala, beramal dapat pahala. Itu tim anda untuk masuk syurga. Sebab tu kekayaan, anda selalu pesan pada, kalau anda buat live kat TikTok, anda kata, walaupun
anda sudah menjadi jutawan, anda rasa cukup duit untuk belanja, jangan berhenti cari duit. Kalaupun bukan untuk kita, cari untuk orang lain. Sebab ramai orang yang usaha cari duit tapi tak jumpa-jumpa. Ada orang buat macam-macam, nak cari 10 sen sehari pun tak dapat. Mualimah ada masuk sehari ni lebih daripada gaji 10 sen hari ni, ada 10 sen je ada. Lebih daripada gaji, ada masuk 10 sen hari ni. Lebih daripada gaji, ada. Tak ada kan? Bukan banyak, 10 sen je lebih daripada gaji kita tak masuk kebanyakan orang. Sebab dia bergantung pada gaji. Tapi ada orang yang ada duit, dia mudah buat duit. Tapi dia kata cukup dah duit, tak. Cari untuk orang lain, hantar ke akhirat sebanyak-banyaknya. Ya? Jadi ni doa lah, ya, doa. Baik kawan-kawan, dah sampai masa. Tak masuk lagi bab maksurat. Baru tajuk zikir, maksurat tak masuk lagi. Itu belum lagi dia punya asal usul dia dan kelebihan-kelebihan dia. Dia cerita panjang ni kawan-kawan. Tapi walaupun bagaimanapun, dia masih lagi lah tertakluk kepada apa yang kita bincang. Mana maksurat pun zikir sebenarnya. Walaupun kita tak sentuh dengan detail apa yang ada dalam maksurat, sebab kita pun memang baca maksurat hari-hari. Tapi secara umumnya, maksurat adalah zikir. Zikir adalah apa yang kita bincangkan sepanjang lebih kurang 2 jam hari ini. Jadi sekadar itulah, ya. Kita tak terus ingat sampai apa nama ni maghrib. Banyak lagi ni. Tengok cek baru 25 daripada 88 slide. Okey. Tak apalah, insya-Allah. Kalau ada rezeki nanti kita, kalau ada kesempatan yang lain, insya-Allah kita akan sambunglah kalau ada kelebihan, insya-Allah. Jadi itu saja. Puan-puan, terima kasih banyak kerana sabar mendengar, ya. Insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikannya, dan terima kasih kepada Syekh Amir dan juga sekolah kerana menjemput anda pada kali ini untuk memberikan sedikit perkongsian. Mudah-mudahan ada kebaikan yang baik daripada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang, kelemahan saya sendiri minta maaf, ya. Aku qali hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.